Okey, apa yang kamu faham dengan lukisan saya ni? Garis-garis saya ni, apa yang kamu faham? Ini untuk BM UPSR, format peperiksaan terbaru yang bermula pada tahun 2016. Dari 2016 untuk banyak tahun lagi kamu akan ikut format ini. Okey. Format ini sebenarnya merujuk pada bahagian penulisan 3 perkara yang masih mengelirukan banyak pelajar, banyak guru, banyak ibu bapa, banyak orang tanya saya soalan setiap hari, nak buat macam mana. Jadi saya buat video ni bertujuan untuk meleraikan segala kekusutan sebab peperiksaan dah dekat. Peperiksaan dah dekat, lebih baik kita masuk dewan peperiksaan dengan otak kita clear, tak ada masalah, tak ada lagi apa jua kemuskilan. Okey, nombor 1, lukisan ni sebenarnya garis-garis ni merujuk pada satu latihan bina ayat. Ini latihan bina ayat, atau ini pula latihan ulasan, dan ini karangan bahagian C. A, B, C. 3 bahagian. Jadi bina ayat, ulasan dan karangan. Apakah perbezaan dalam format jawapan? Itu yang saya nak kongsi dengan kamu hari ini supaya kita semua jelas dan kita faham apa yang perlu dibuat pada setiap bahagian. Okay, nombor 1, dalam bahagian bina ayat, kamu kena tulis 5 ayat. Tak boleh tulis lebih. Ini penting. Tak boleh tulis lebih 5 ayat dalam bentuk ayat 5 ayat. Ayat ini diperiksa secara analytical, dia baca dengan teliti, dia write betul, ayat bagus, tak ada kesalahan, dapat 2 markah. Ayat lemah boleh tolak 1 markah. Kalau kamu melakukan kesalahan yang saya katakan sebagai kesalahan type, siapa buat kesalahan type, markah boleh dipotong. 1, tata bahasa tak boleh salah. Tata bahasa tak boleh salah. Okey, di atas kamu pergi tulis rapat. Itu satu kesilapan. Okey, 2, ayat kesalahan imbuhan cukup serius. Peribahasa mungkin dalam bina ayat kamu tak akan tulis. Kesalahan ejaan, kesalahan istilah maknanya ialah kesalahan penggunaan kata. Dan T, satu lagi ialah tanda baca. So remember, never do type mistakes when you write. Tak kira bina ayat, ulasan ataupun karangan. Type jaga, tata bahasa jaga, tanda baca jaga. Tengok saya letak noktah di hujung setiap ayat. Masih ada pelajar darjah 5, darjah 6, noktah pun tak tahu letak. Cikgu setiap kali bulatkan. Berapa kali orang nak beritahu kamu? Setiap ayat habis, must put a full stop. Train yourself. This is very basic. Okay? So, nombor 1, tanda baca. Ayat, pastikan ayat tu betul, strukturnya betul, tidak ada sebarang kesilapan. Dan imbuhan, perfect. Peribahasa tak ada kaitan dengan bahagian ni. Kalau kamu nak tulis dalam ulasan dan karangan, it's up to you. Okay? Dalam karangan mesti ditulis. Ejaan pastikan, dan istilah maknanya penggunaan kata. Kamu pergi silap pilih kata, boleh dipotong markah ataupun mungkin diberi kosong jika tidak menepati tugasan yang diberi. Okey, 1, dalam bina ayat kita tulis 5 ayat, kita elakkan semua jenis kesalahan. Okey, tahun ini soalan nak keluar macam mana? Ini banyak orang tanya. Soalan nak keluar macam mana? Kalau dulu soalan keluar satu gambar, kan? Dulu soalan keluar satu gambar, ada banyak aktiviti, jadi kita pergi bulatkan aktiviti di sini, kita bulatkan aktiviti di sini, kita bulatkan, kita buat 5 bulatan, lepas tu kita bina 5 ayat. Itu cerita dulu. Cerita sekarang, mungkin kamu tidak ada gambar macam ni. Gambar sekarang can be anything, daripada poster, daripada iklan, daripada graf, daripada intisari rancangan. It can be anything. One single picture or gambar bersiri, anything can come out. So be clear. Otak kita kena clear, be ready for just anything. Saya tak boleh kata ini akan keluar, itu tak akan keluar. Tak ada siapa tahu. Lebih baik tak tahu. Kalau kita tahu apa nak keluar, nanti ada soalan bocor, kamu akan menduduki peperiksaan 2 kali. Mau duduk UPSR 2 kali? Biar. Tak mau, kita tak mau.
Okey, jadi you be prepared. Tak semestinya soalan mementingkan aktiviti saja sekarang. Sekarang can be anything lah. But you have to know the tema and write 5 sentences. That's your job. 5 sentences yang berkaitan dengan tema. Dan baik kalau ayat-ayat itu majmuk. Jangan tulis ayat simple tunggal. Tulis ayat majmuk, jelas, pastikan tak ada sebarang kesalahan di sini, maka kamu selamatlah dalam bahagian bina ayat. Boleh faham? Okey, itu bina ayat 1. Ditulis selang sebaris setiap ayat. Present your answer properly. Okey, selang sebaris elok-elok. Kalau padam elok-elok. Potong elok-elok. Tulis elok-elok, cantik-cantik supaya pemeriksa boleh periksa dengan senang dan tenang jawapan kamu. Okey, itu tentang bina ayat. Ulasan lagi banyak kekeliruan. Ulasan. Kekeliruan nombor 1, nak tulis 1 perenggan ke, 2 perenggan ke, 3 perenggan. Sebenarnya perkataan perenggan digunakan oleh lembaga peperiksaan supaya kamu tidak pergi tulis macam ni. Tak boleh tulis macam ni. Tapi 1 perenggan boleh, 2 boleh, 3 boleh. Saya rasa baik tulis dalam 1 perenggan. Just nice. 1 perenggan. Ini 1 perenggan. Ini 6 perenggan, 5 perenggan. Up to you. Ini karangan kan? Karangan ada banyak perenggan. Tapi ulasan ini 1 perenggan cukup. Tapi kamu tertulis 2, 3 perenggan. Not a issue at all. Okay? Pemeriksa masih menanda jawapan kamu. Jika gaya bahasa kamu bagus, jika idea kamu bagus, masih kamu diberi markah yang tinggi. Itu perenggan bukan masalah yang serius. Tapi dalam bentuk perenggan. Jangan pergi buat macam ni. Ini bina ayat. 5 ayat settle. Ini ulasan. Dan ulasan sekarang pun topik can be just anything berdasarkan tema-tema yang ada dalam buku teks. Kamu boleh dapat apa jua gambar, apa jua aktiviti, apa jua tajuk. Jadi kamu kena tulis, carikan 5 idea, 6 idea, tuliskan. Okey. Ini di sini memang digalakkan kamu tulis isi tersurat dan tersirat. Memang digalakkan tulis isi tersirat. Tersirat is extension from tersurat. Ambil tersurat, kamu tambah lagi. Kamu tambah dengan perkataan seperti agar. Okey, masyarakat mesti buat ini agar something happen. Agar part alone can become your tersirat. Tersirat maknanya yang kamu nampak tersurat, ada maklumat dalam gambar tu, tengok secara keseluruhan dan ambil 5 hingga 6 idea penting, bina ayat anda dan tambah idea kamu sendiri. 1-2 idea kamu tambah sendiri. Apa yang kamu tambah ini dianggap tersirat. Kalau ada tersurat dan tersirat, peluang untuk dapat markah adalah jauh lebih tinggi. Jadi saya ulangi, ini 5 ayat, ini 1 perenggan. Jumlah patah perkataan semua tak perlu tulislah. Tak tulis pun tak apa. Kamu tak perlu bilang-bilang dan tulis jumlah patah perkataan. Semua ini bukan sebahagian daripada tugasan yang diberi kepada kamu. Tugas kamu ialah menulis ulasan. Okey? Okey, sampai bahagian C, karangan. Karangan ini memang dalam bentuk perenggan. Dan di sini saya ingin tekankan yang kamu perlu beri perhatian serius kepada format karangan. Format karangan macam surat rasmi, tidak rasmi, syarahan, ceramah, laporan, catatan. Format ini penting kerana kalau salah format, markah kamu ditolak dengan teruk sekali. Salah format boleh dapat markah sangat-sangat rendah. Jadi jangan sekali-kali tak faham format ataupun pergi pilih soalan yang kamu tak faham, tak pernah buat formatnya. Okey? Jadi masa masih ada lagi, go through your books, make sure you know all the format karangan. Okey? Saya ada dekat 10 format yang perlu kamu tahu dan cuba hafal perkara-perkara penting sebelum menduduki peperiksaan anda. Okey, dalam karangan apa yang mereka mau? Mereka mau nombor 1 idea kamu. Idea bagus tak? Isi bagus tak? Nombor 2 apa? Gaya bahasa bagus tak? Itu saja. Idea, gaya bahasa, format karangan. 3 perkara saja. Jadi siapa ada idea bagus dan idea itu dinyatakan dalam gaya bahasa yang elok, terus kita bagi markah tinggi sebab ulasan dan karangan ini cara pemeriksaannya sama, dia periksa secara holistik. Macam bagi markah untuk lukisan, kita tengok lukisan, wah, okeylah bagi A.
macam tu. Tapi bukanlah dia terus tengok terus bagi markah, memang dia baca. Okey, dia baca tapi dia dapatkan kesan. Apakah kesan yang dapat daripada ulasan dan karangan kamu? Markah diberi berdasarkan impression pemeriksa. Apa impression? Dia nampak kamu ni pelajar yang menguasai bahasa ke tidak? Ini mata pelajaran bahasa Melayu. So what's important is language. Language is number one. Dan language itu mestilah menyatakan idea yang matang, yang sesuai dengan darjah 6, sesuai dengan kelulusan sekolah rendah kamu ni. Okey, jadi itu yang penting di sini dalam bahagian karangan. Jangan lupa format, idea dan gaya bahasa. Untuk ulasan saya dah terangkan tadi, kalau ada tersurat dan tersirat bagus, kamu layak dapat markah tinggi. Perenggan tak ada hal di sini ialah bina ayat, dan bina ayat jangan buat kesalahan typing. Okey, saya harap video ini membantu meleraikan sedikit kekusutan dan kemuskilan yang ada dalam kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Jadi kita sama-sama bersedia. Do your best every day sampai hari pemeriksaan. Okey, siapa nak bantuan tambahan, Cikgu Sugu saya sediakan modul dan private videos untuk pelajar yang ingin belajar lebih lanjut. Yang darjah 5 boleh mulakan sekarang. Darjah 5, darjah 6 yang nak duduki pemeriksaan tahun ini, 1 hari sebelum pemeriksaan pun, 2 hari pun, 3 hari pun, bahan-bahan saya, private video saya pasti akan membantu dengan teknik-teknik yang sangat baik. Teknik-teknik yang sangat baik yang tidak ada di mana-mana. Ini teknik-teknik yang tidak ada di mana-mana. Saya berikan dalam bentuk satu set modules. Saya bagi dalam bentuk satu set modules yang berguna untuk kamu. Ada modul 1, 2, 3 dan 4. Okey, 4 modul yang penuh dengan latihan pemahaman, karangan contoh, dan yang lebih penting ialah teknik-teknik Sugus yang turut diajar melalui private video yang lebih panjang, yang lebih lama, yang kamu boleh tonton sekali lagi dan sekali lagi sehingga faham. Jadi siapa berminat dengan bahan-bahan saya, siapa nak berkomunikasi dengan saya, jangan lupa WhatsApp saya, Cikgu Sugus 66260557, ataupun layari cikgusugus.com.my. Okay, jadi do your best every day. Good luck to everyone. So prepare yourself. The best way to prepare is get enough input. Okay, good luck.